Hai semua, pernah tak masa tengah nyanyi lagu negaraku, anda terfikir, dari mana datangnya lagu ni ya? Kisah di sebalik lagu kebangsaan kita ini sebenarnya sangatlah menarik. Ia bukan sekadar lagu biasa tau. Jadi hari ini, jom kita bongkar sama-sama sejarah lagu negaraku. Okey, soalan paling besar sekali. Dari mana datangnya melodi negaraku yang kita semua kenal ni? Mesti ramai yang pernah dengar cerita yang melodinya diambil dari lagu Terang Bulan kan? Tapi betul ke macam tu? Jom kita siasat. Nah, ini dia jawapannya. Walaupun ramai yang sangka ia dari lagu Keroncong Terang Bulan, asal-usul sebenar melodi ni datang dari tempat yang kita mungkin tak sangka langsung, iaitu dari Perancis. Nama lagu asalnya ialah La Rosalie. Macam mana pula lagu dari Eropah boleh sampai ke tanah Melayu kan? Ceritanya memang best. Inilah permulaan kembara kita. Kita akan ikut jejak perjalanan melodi yang hebat ni. Bayangkan, ia merentasi lautan dan benua dari Perancis hinggalah ia mendarat di negara kita. Okey, mari kita lihat perjalanannya. Semuanya bermula pada tahun 1800-an di Perancis. Seorang komposer bernama Pierre-Jean de Béranger telah mencipta irama La Rosalie. Bertahun-tahun kemudian, jauh di Seychelles, Sultan Abdullah dari Perak yang masa tu dibuang negeri selalu dengar lagu ni. Putera baginda, Raja Chulan, suka sangat dengan melodi itu, jadi baginda bawa balik ke tanah Melayu. Dan kemuncaknya, pada tahun 1901, lagu ni dimainkan secara rasmi di London untuk Sultan Perak. Hebat kan perjalanannya? Dan dari situlah irama yang asalnya dari Perancis ni telah diberi status rasmi. Melodi La Rosalie telah diangkat menjadi lagu negeri Perak dengan tajuk Allah Lanjutkan Usia Sultan. Ini menjadikannya lagu negeri yang pertama dalam sejarah tanah Melayu tau. Tapi, cerita melodi ni tak berhenti di situ. Jom kita lajukan masa ke tahun 1957. Waktu tu, Tanah Melayu dah nak merdeka. Dan setiap negara yang merdeka, mestilah ada lagu kebangsaan sendiri kan? Jadi, bermulalah satu misi penting, mencari lagu untuk negara kita. Untuk mencari lagu yang paling sesuai, satu pertandingan besar-besaran telah diadakan. Cuba teka berapa banyak penyertaan yang diterima. Bukan 50, bukan 100, tapi sebanyak 514 penyertaan. Datangnya pula bukan setakat dari dalam negara, tapi dari seluruh dunia. Ramai betul yang nak cipta lagu untuk kita. Tapi boleh bayangkan tak, daripada 514 lagu tu, jawatan kuasa pemilihan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman rasa macam tak ada satu pun yang betul-betul kena dengan jiwa negara kita yang baru nak lahir ni. Habis tu macam mana? Apa yang mereka buat? Di saat genting inilah Tunku Abdul Rahman datang dengan satu idea yang bernas. Beliau cadangkan, apa kata kita guna saja irama lagu Negeri Perak? Ya, irama yang sama dari La Rosalie tu. Semua orang setuju. Lepas tu, lirik baru yang penuh semangat patriotik digubah dengan mengambil inspirasi daripada sajak-sajak yang rakyat hantar. Dan macam itulah lahirnya lagu Negaraku. Dan ini adalah detik yang paling bersejarah. Cuba pejam mata dan bayangkan suasananya pada malam 30 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor. Untuk pertama kalinya, lagu Negaraku berkumandang secara rasmi betul-betul sebelum kita merdeka. Mesti satu perasaan yang sangat berdebar, bangga dan terharu kan? Okey, kita dah tahu cerita di sebalik melodi. Sekarang, jom kita bedah siasat pula jiwa lagu ni, iaitu liriknya. Apa sebenarnya mesej yang nak disampaikan dalam lirik Negaraku yang ringkas tapi sangat padat dengan makna ni? Kita kenalkan insan hebat di sebalik lirik yang kita semua hafal ni. Namanya Encik Saiful Bahri bin Elias. Beliaulah yang menyusun setiap perkataan dengan teliti menjadikan Negaraku bukan sekadar lirik, tapi satu doa dan ikrar kita sebagai rakyat Malaysia. Jom kita hayati lirik ni sama-sama. Negaraku, tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup, bersatu dan maju. Rangkap ni sebenarnya satu seruan, ajakan untuk kita semua, tak kira bangsa atau agama, untuk hidup bersatu padu supaya negara kita boleh maju. Lepas tu, rahmat bahagia Tuhan kurniakan, raja kita selamat bertahta. Yang ini pula adalah doa kita semua. Kita minta pada Tuhan supaya berikan rahmat dan kebahagiaan untuk raja, rakyat dan negara kita. Pendek je, tapi maknanya sangat mendalam. Okey, kita dah tahu sejarah, dah faham maksud lirik. Tapi kenapa lagu ni penting sangat? Kenapa kita kena berdiri tegak, kena hormat setiap kali ia dimainkan? Jawapannya mudah. Sebab negaraku adalah sebahagian daripada jati diri kita, identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Dan cara kita tunjukkan rasa hormat tu ada etikanya. Bila saja lagu Negaraku berkumandang, kita wajib berdiri tegak. Tangan lurus di sisi, kaki dirapatkan.
Sebut setiap patah lirik dengan betul dan jelas. Dan yang paling penting, nyanyilah dengan penuh semangat. Ini bukan sekadar peraturan tau, tapi ini cara kita tunjukkan rasa cinta dan bangga pada negara kita. Dan ingatlah, setiap kali kita berdiri tegak dan menyanyikan negaraku dengan penuh rasa hormat, kita sebenarnya sedang menunjukkan kesetiaan kita yang tak berbelah bahagi kepada raja dan negara tercinta, Malaysia. Kesannya pada kita sangat besar. Lagu Negaraku ni bukan lagu biasa. Ia memupuk rasa setia dalam diri kita, ia jadi simbol perpaduan kaum, ia juga menyemarakkan lagi semangat patriotik dan yang paling best, ia buat kita rasa bangga menjadi anak Malaysia. Jadi, selepas kita sama-sama mengembara, menjejaki kisahnya dari Perancis sampailah ke hati kita semua, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Macam mana sebuah lagu Negaraku, boleh ada kuasa untuk menyatukan kita semua sebagai satu bangsa Malaysia? Cuba fikirkan ya, setiap kali anda menyanyikannya. Terima kasih kerana sudi mendengar.